Saya nampak melekat kuat tau. Aku goyang-goyang macam ni pun okey. Hai guys, apa khabar semua? So, episod yang ramai juga orang tanya buat sugru ni. Bukan sugru lah, dia parti yang melekat ni kan untuk mount ni. Okey, jom. Okey, ini yang parti tu, parti stick yang aku beli dekat Mr. DIY tu. Harga dia lebih kurang RM5. Ni aku tak buka lagi ni. Nak buka jap. Ni dia. Aku pun tak pernah buka lagi benda ni. Tak tahu kat dalam ada apa benda. Dia ada instruction manual ni. Ush. Ui. Ui. Clean. Lepas tu cut, mix. Lepas tu apply. Okey, sebelum tu aku kena cabut ni dulu. Yang lama punya ni kan. Kalau nak senang cungkil je lah. Tapi kalau nak jaga dia punya cat tu, pakai hair dryer dulu. Lepas tu baru bila dia dah lembut baru cungkil lah. Dah tanggal lah. Nampak aku guna screwdriver je cungkil sebab malas nak tunggu. So benda ni boleh tanggal dia punya belakang ni, dia punya 3M ni tanggal, nanti letak yang parti itulah tadi. Tapi sebelum tu yang GoPro punya mount ni kena bagi kasar sikit belakang dia. Jadi aku tunjuk. So GoPro ni nampak ni kan, dengan J mount ni dia akan lekat kat sini. Okey. Dia akan lekat macam tu. So dia clean sikit lah. Okay, first of all kena calakan surface belakang ni dulu, yang mount tu kan. Ni aku pakai J mount dulu, macam tadi aku cakap tu. Roughkan surface ni cala-cala kot, pakai screwdriver ke, pakai kertas pasir ke, ikut korang lah. Aku rasa aku pakai screwdriver. So dia kononnya sugru ni dia akan ada cengkaman sikit lah dekat belakang ni. Sejam lepas tu nampak ni, aku dah calakan. Aku pakai screwdriver tadi, screwdriver lepeh tu. Rough surface sikit lah. Nanti kena potong sikit je, and campur dia kan. Kau nampak kan ada 2 layer ni kan. Kalau benda tu bercampur dia akan jadi keras lah. Tak silap aku dalam 2-3 minit dia akan jadi keras. So kena cepat sikit lah bila campur tu. Okay, aku dah potong lah. Nampak So amount yang aku nak pakai ni, so aku kena mixkan dia, tanggal tip ni. Dia macam tercinggam ada. Melekit. Okay, nampak dia dah start mix dah tu. Bagi dia cepat-cepat sikit. Cepat. Okay, ratakan. Okay, korang nampak kan? Ini dia dah keras dah ni. Aku tambah-tambah mana yang tak cukup tu. So dia jadi straight lah kan. Dah straight dah. Nampak daripada atas pula. Macam tu. So dia clean sikit lah. Dia clean lah. Tak ada banyak-banyak wire. Banyak wire pula, banyak extension. Tengok excessive benda ni. Ada lebih sikit tadi. Panas gila benda ni. Dia dah keras lah. Nampak tak boleh buat apa lah. So sebenarnya benda ni guna sikit je. Yang parti, nama dia parti tau, P-U-T-T-Y. Parti ni kalau korang beli satu tu RM5 lebih tu, dia boleh guna banyak kali lah. Okay, duduk penat. Okay, so video sugru ni dah siap lah. Kau nampak tu. Tu dia. Melekat kuat weh. Sebenarnya ramai juga suruh aku buat video ni. Memang senang gila lah. Saya nampak melekat kuat tau. Aku goyang-goyang macam ni pun okey. Okay, so guys, aku rasa sampai sini je video ni. Aku harap korang berpuas hati. And sorry video kali ni pendek sebab memang simple gila lah, senang gila lah nak buat. Korang boleh try lah. Beli sugru tu, bukan sugru, nama dia parti. Harga dia RM5 lebih. Senang je. Tapi hati-hati sikit lah bila guna. Benda tu melekat kuat. Kalau terkena tangan ke, melekat kat tangan ke, itu hati-hati sikit lah. Okay, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao!
Okay, fast throttle ni macam ni dalam dia. Ni throttle dia. Sini masuk throttle cable. Yang ni dia punya housing dia. And then ni dia bagi throttle grip extra untuk belah kiri punya. Ni kanan.